pilih tapi tak tahu nak pilih yang mana. Baju mana yang cantik? Yang ni ke? Yang ni ke atau yang ni? I rasa warna biru sesuai sangat dengan you. Tapi tak apalah, I nak pilih warna merah je. Lah habis tu, baik you tak payah tanya kalau you pilih warna merah. Excuse me, yang nak pakai baju ni, I ke you? Okey, kalau macam tu tak payah tanya. Rasa mana sedap? Roti melon ke atau roti coklat? Roti melon tu lah nampak sedapnya. Oh, Dia cakap melon, kenapa you makan tu? Tapi kan I yang makan, bukan you. Sekali lah nak makan apa? Nyepok je. Nak keluar, you rasa kan I patut pakai baju saiz S ke atau SS? I rasa better you pakai S je lah. Hello, I pakai SS lah. Tunggu je I tukar. Dia yang tanya, dia pula yang marah. Tara! Nampak tak? Wah, cantiknya. Ni saiz SS tu ke? Ya, tak percayalah tu. Cuba tengok sekarang. Check sendiri. Wah. SS kan? Ha, korang yang teringin nak pakai baju kebaya, baju kebarung, macam semua tu, nak kurus sebelum raya, korang consume Gatok mulai dari sekarang. Ha, cara minum pun sangat senang. Just koyakkan share lepas tu boleh minum. Rasa pun sedap macam minum jus apple. Dan siapa yang nak try, korang kena mula dari sekarang. Yelah, sebelum nak raya 2025 ni kan, just komen nak raya Bella dekat bawah. Bella nak bagi korang set combo mega. Boleh jimat 120. Annyeonghaseyo, Pak. Opa Sadik. Okay, Amin. Cukup hot. Yes, tapi kita kena ratakan dia. Nak ratakan muka? Ratakan ni, benda ni. Oh. Sebab kau tak kat sini, ni kat situ tu, faham tak? Okay. Tak faham tapi terima seadanya. Tutup mata. Dah tutup lama dah. Annyeonghaseyo, Pak. Opa Sadik. Okay, Amin. Cukup hot. Yes, tapi kita kena ratakan dia. Nak ratakan muka? Ratakan ni, benda ni. Oh. Sebab kau tak kat sini, ni kat situ tu, faham tak? Okay. Tak faham tapi terima seadanya. Tutup mata. Dah tutup lama dah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sadik. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sadik. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sadik. Allah selamatkan kamu.